Okay you all, Kak Nadi, kita dah start tau. Kita punya promo. Yang tak sempat grab semalam, boleh terus grab sekarang Ini pun kita dah drag sikit ni. So, Kak Nadi tak pastilah kita habis live pukul 11.20 ke ataupun earlier than that. Sebab nanti nak kejar pula sesi nombor 2 tu. Okay. Ada yang first time ke masuk live Kak Na? Nanti ada yang tanya, Kak jual apa? Tadi awal-awal dah tanya dah. Jual apa? Okay. Kak Na jual mat jamu. Thing is, dalam live, Kak Na tak pin beg kuning dalam live. Tapi, you all order dekat TikTok shop juga. Tahu kat mana kan? You all dah biasa beli kan? Okay. So, mat jamu ni, ya saya Syamsuri cakap. Ada tadi dia masuk. Ya, mana tak boiknya makan mat jamu. Mat jamu ni, dia adalah jamu untuk wanita, untuk isteri-isteri. Dia punya main fokus dia, seawal 3 hari, you boleh notice perubahan, you punya badan kurang letih lesu. Sangat best. Ni, satu botol ada 30 biji. Kak nak tunjuk Satu botol ni, mat jamu ni untuk formulasinya untuk wanita. Untuk lelaki tak boleh ambil sesekali. Sebab dalam dia ada kacip Fatimah serapat dengan manjakani. Memang tak boleh. Umur 18 boleh ke? Boleh. Seawal dah period, sebenarnya dah boleh makan mat jamu. Sebab dia membantu kalau untuk yang usia muda kan, untuk anak-anak dara, remaja, biasanya mereka mengalami 2 masalah ni. Keputihan yang teruk dan senggugut sampai berguling-guling. Mat jamu dia bantu lawaskan period. Jadi insya-Allah memang tak senggugut. First day to third day memang tak senggugut langsung. Dan yang kedua, bantu buang, hilangkan masalah keputihan. Yang ni, mat jamu ni, dia memang power korang untuk rawat dan atasi masalah keputihan. Contohkan, kalau keputihan you sangat-sangat teruk dan berpanjangan, bila you makan mat jamu ni, first week, you akan perasan dia keluar keputihan banyak. You ingat keputihan makin bertambah? Bukan. Mat jamu sebenarnya dia tengah flush keluar segala keputihan yang ada. So, masuk minggu kedua, that keputihan dia makin berkurang. That's why untuk yang ada masalah keputihan yang teruk, grab terus kita punya set sebulan yang tengah promo sekarang dalam live Kak Na. Dalam masa penggunaan sebulan ni, memang you akan nampak perubahan yang terlalu ketara. Best sangat, keputihan dah tak ada, dah normal semula. Keputihan yang normal, dia keluar pada waktu subuh dengan 2 ke 3 hari sebelum period. That's it. Tapi, kalau setiap hari, you struggle dengan masalah keputihan, sehari sampai 3-4 helai spentot, selalu top up panty liner, then you perlukan mat jamu. Keputihan ni tak best you all kalau hari-hari keluar. Dia mengganggu. Kalau sampai tahap teruk, dia menyebabkan you rasa tak selesa, you rasa nak menggaru dekat bahagian cik bunga you. Ya, bau aneh-anehan, rasa gatal tak selesa dekat bahagian cik bunga. Nak buat kerja pun tak fokus. Kalau yang bersuami, suami boleh bau tau. Bau keputihan tu. Memang tak selesa. Jamu tu rasa apa? Nasgor Pattaya. Mat jamu ni dia rasa manis-manis, buah kurma dengan madu. Langsung tak pahit. Seriously, Kak Nak cakap, mat jamu ni adalah jamu yang tak pahit. Nama je you makan jamu, tapi rasa tak macam rasa you makan jamu yang pahit, kelat, kena tutup hidung lah, bau pelik-pelik, tak ada. Mat jamu ni bila you buka tudung botol dia, okay, bila you buka tudung botol dia, dia bau herba yang sangat harum. Memang healing babe bau dia. Okay, dia punya rasa sedap. Manis-manis. Manis tu bukan manis gula, tapi manis daripada madu dengan kurma tu. Lagi satu, dia tak buat you panas dalam. Dia tak buat you pening atau berdebar-debar. Tak ada. Sebab mat jamu ni obviously memang tak ada bahan terlarang. Cara makan macam mana Kak? Cara makan mat jamu, just ambil 2 biji, boleh makan setiap malam sebelum tidur. Dia ada 2 waktu pengambilan dia. Awak boleh ambil pagi. Kalau nak ambil pagi, pastikan dah sarapan dulu tau. Sarapan dulu baru makan mat jamu. Kalau you ada masalah, badan kerap letih, bangun pagi je dah cepat lesu, lepas zuhur memang terus tak bermaya, emosi senang turun naik, senang mood swing sepanjang hari, you ambil malam. Macam Kak Na,
Kak Nas sangat-sangat prefer ambil mek jamu ni malam. Dia punya efek dia sangat ketara untuk you all yang ada masalah badan letih lesu. You ambil malam, bangun pagi esok, sakit tumit hilang, badan rasa ringan, segar dan susah letih seharian. You ambil 2 biji, okay, ambil 2 biji yang dah siap gentel ni. Mek jamu ni dah siap gentel korang. So you all tak perlu nak kena cubit dan gentel sendiri. Rasa dia pun sedap. Memang kena dengan tekak. Walaupun sebelum ni you tak pernah makan jamu, insya-Allah you boleh telan mek jamu ni. Sebab dia rasa basically macam you makan kismis je. Okey, khasiatnya apa? Membantu untuk tambah tenaga wanita, bantu hilangkan masalah keputihan, bantu masalah haid tak teratur, masalah senggugut yang teruk, bantu untuk bercocok tanam dengan suami. Mek jamu ni, kalau isteri-isteri yang dah berusia ada masalah